Okey, tadi kita dah pergi kilang, kita dah tengok material, cutting, jahitan, pelbagai kita dah tengok. So, cadangan saya, lepas saya pergi kilang, saya akan melawat penjualan. So, kita akan tengok barang-barang yang mana kita rasa kita berminat untuk kita buat sebagai contoh. So, kat barisan-barisan ni, daripada sini sampailah ke bawah, semua streetwear punya brand. Okey, local produk diorang. Kita akan tengok, jom. Kedai pertama adalah Papers, okay? Papers, kedai pertama. Okay. So, tak ada X. Paper. Jumpa kembali. Hello. Ini contoh-contoh produk. So, dia keluarkan baju kanak-kanak, ada t-shirt, bag, aksesori, cap. Ini brand Papers ni agak famous dekat Bandung. Akan tengok berbagai material, cutting dan juga design. So kita akan usah-usah lah. Mari tengok apa yang tengok. Ni soal-soal pendek, kategori-kategori soal pendek yang kain-kain macam ni sekarang dah trend balik. Banyak kating-kating baggy, kating-kating balloon. Ni adalah trend-trend yang sekarang lah, 2025 yang tengah valid lah sekarang ni. Jaket-jaket macam ni pun tengah famous juga ni. Yang ada macam ni kan. Ni cantik ni. Simple, tak perlu logo-logo, sangat simple. Setup dia pun cun. Cantik tu. And it's waterproof. Saya masuk. Boleh tak masuk? Ini selepas pakai. Kita masuk kedai yang kedua. Kedai kedua ni kalau kita tengok design dia banyak t-shirt, baju polo, kemeja-kemeja. Tapi kalau kita tengok dia punya dari segi material dan juga design dia banyak menggunakan kain yang lembut lah. Dia bukan heavy cotton sangat. Kedai yang ketiga ni, ni buat kali kedua saya masuk. Dia banyak lawa juga, dia banyak jaket. Work jacket. Nak masuk? Nak tengok? Nama kedai dia Year End Sale. Saya dah tulis Year End Sale. Big Box. Nama kedai dia Big Box. Dia lebih kepada industrial. Oh, dia ada banyak beg ni. Dia ada beg ni. Lawa beg ni. Ni beg ni. Oh, simple je. Ada tali macam ni. Lebih kurang lah. Ini kecil. Lawa agak. Ada JC macam biasa. Jaket dia banyak jaket sebenarnya. Dulu saya pergi dia banyak jaket. Dia ada cap, ada beanies, nampak. Banyak. Work shirt betul. Ni work shirt. 499 ni lawa. Dia ada camo effect. Oh, apa? SAFE. Sasi. Safe. Sasi. Okey, kita ke kedai yang ketiga. Nama kedai dia apa? Finance Quality Stash. Quality Stash. Okey, nama kedua dia adalah sale up to 75%. Let's go. Okey, ni style dia lebih kepada arah apa ni? Streetwear. Okey, Hanif kata lebih kepada streetwear. Dia kalau budak-budak Y2K sekarang dia suka pakai sini lah. Macam ni dengan George. Okey. Okey. 00, 01. Dia banyak main Ada. yang terlalu Ini tebal lawa, lah. Tu. Cuba tengok bawah belakang ni nombor 3. Army tu. Ni kedai ni Mochi lebih suka sebab dia black and white. Salah satu design yang Mochi suka ni belakang ni. Ni Jangan pakai WhatsApp. signature penyimpan dendam. Pin dan font macam ni. Tak faham bukan tak faham. Lepas tu dia Dan slowly macam ni botol set up macam ni. Sebab botol dia pun lebih kurang macam ni kak kalau kat office. Mochi style. Macam ni. Ni Mochi style. penyimpan dendam punya pack. Lawa. Dia kopi. Ya, Ui, tebal betul. Tapi nice lah. Cadangan
ni kau ambil kan. Kenapa tadi tak nampak? Nampak. Berangan. Dah berebut. Dia ada beli Berdua satu, sama. semua nak. Nampak? Nek pakai dah Cantik. Okey dah. Okey. Tapi aku jarang jumpa kau ni. Ya. Nanti banyak lagi banyak. Boleh ke beli dua? Dah Aku tengok. risau. Dah berebut. Nanti jadi kes macam kasut, baju. Tu je. Betul. Kan? Dua-dua dah beli Bila kepala sama. Ha? Kita beli dulu kan? Betul. Nampak lah. Apa FOMO ni? Terberangan. Dia sepatutnya asal dia seorang beli satu untuk sampel. Tapi dua-dua beli benda yang sama. Tak tahu. Beli sampel. Dah, kenapa aku guna sampel? Apa ni? Ingat. Kau berebut. Ini Zawal. Tengok. Try. Zawal dong. Hai. Dia pun best. Sell to buy art. Dengan crack. Sekali Ya, buat alah. pin macam ni je. Saya tail. Tak pun dia. Tak pun sebagai sampel. Cantik. Tapi jangan. Ada banyak yang kedai. Masih lah sampai ke kehidupan saya hampir jadi Dua orang ni. impulsive buyer. Dua orang dah saya selamat ni. Kita relax. Kita ada banyak kedai. Mahal lagi. Kita ada target dia. Lagi dia punya tu brand Ya. dia nak. Ya, that's what. Tahu tak? Beli. Infeksi. Dua item. Sangat What? bukan ni. Memang. Hairstyle siap tu. No. Tak ada colourful. Nor. Okey, yang ini sebab kata Hanif tadi, kedai ni kalau masuk kena tarik nafas panjang-panjang. Tanya dia kenapa, bau kopi ke? Bukan, kau akan tergugat dia cakap. Tak tahu apa yang tergugat dia, nampak tak? Kat sini pun dah tahu dah apa yang tergugat. So, semua kena istighfar. Bila? Menahan diri. Naik balik ke? Varsity ni naik balik ke? Naik balik. Maybe. Too much, too long kan. Too long. Kan? Dia macam dia cutting. Oh, dia punya hanger tu. Ambil sokobat. Tak kata seorang pun tak ada lah orang. Betul tak? Orang. Saya mahu ini. Tengoklah attention to detail. UH United Hatta. Penipu. Kat mana? Hey! Dia yang tinggal kita. Kita tunggu dia. Nila. Besar. Tapi besar sangat pula. Dia memang cutting macam ni lah. Dia tengok wah ni. Macam mana boleh pegang benda yang yellow ni? Kan yang yellow. Kau banyak kali hapus ke? Baik tak? Hitam. Kan? Kau rasa yakin nak pakai yang ni? Kenapa tu? Birunya bagus. Bagus pisan. Cantik. Baru hari pertama duitnya udah kemana-mana. Ini harganya berapa? 50 dari 485. Wah. Discountnya jadi 150 dari 250. Dia up to 50%. Betul. Ini saya apa? 30. Tadi? Inilah Oh, nampaklah normal. Dapat. Ni brand. Ni. Semua ada. Mana dia lawan? United Heart. Lawan mana dia? Dapat satu. Total damage. Alhamdulillah belum sampai 100 lagi. Total damage. Lebih. Tak. RM306.
pakai jaket. Okey. Total damage. Total damage Semua. RM18, RM30, seluar RM55, ya 100. Masih aman. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Haus. Aku dah berhasil dah. Dua-dua yang jadi haus. Sekarang kita dekat kedai Tome Tame ke Tome Ame. Tapi kalau bahasa Kelantan dia Tome Ame. Tome Ame. Kalau Tomelote? Tomelote. Too colourful for us. But for akak okey. Dia memang bukan kita lah, like really not Tome us. Ame. So bila masuk jadi macam awkward lah. Colour shock. Okey, saat yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. Kita telah sampai ke McDonald's. So kedai dia, setup dia dekat sini saja. Okey, dia tak ada bercampur dengan yang lain-lain tadi. So maksudnya business dia strong lah. Dia akan duduk dekat satu tempat. Kalau orang nak datang, nak beli, dia terus pergi kat sini. Okey, jom. Ayo. Now semua orang bateri low dah. Betty dah lu. Mak, lampu dia. Penat. Semua dah muncung di muka. Public bank. Bateri dah habis dah tu. Lapar. Lawak dia dah tak kenal dah tu. Tengah cari makan enak di Bandung. Masih lagi cari. Okey. Kedai yang sepatutnya kita nak pergi dah tutup. Kita kena cari tempat lain. Makan pakaian yang dibeli tu. Cakap untuk diri sendiri juga. Pretty place. Chill, lepak-lepak, borak-borak, kita bawa busy. Menipu semua dia. Tak sama nak makan apa je. Alah. Audi ABCDEFG tak boleh lawan Audi. Ni, ada ni bukti barang. Kita tukar tempat outdoor lagi vibe. Lagi vibe. Lagi sweet weh. Sweet. Sweet gila, romantik. Siapa sampai ke Bandung, pergi ke Dago, bawa pasangan datang ke sini. Tak menyesal. Harga pun tak mahal. Memang best. Tapi janganlah order kambing, seekor, tu mahal lah. Mari. Jangan minta dia sembelih depan meja. Ada tu. Minta kami ceko sembelih depan meja baru dimasak. Tahu ni baik-baiknya pengalaman ni sepanjang dating dengan ABCDEFG. Tak baik. Ni adalah the best ke ataupun biasa? Okey lah. Tak pernah try, nak try makan ni kalau sedap okey lah kan. Tak, tempat-tempat kita cerita tempat Oh, dulu. tempat Makan boleh dia. sampai ke ni tempat Lain dia. lah Oh, jawapan dia. lapar lah. Lain lah. Tempat dia okey lah, cozy lah kalau duduk luar. Besar. Boleh duduk mana-mana. Okey, approve. Sejuk sekali. Tak payah bagi genting di sini. Dia sejuk, dia memang sejuk. Tanya dengan orang lokal, orang cakap sini memang tempat yang sejuk. Nyaman. Yang aman. Okey. Dah, kot. Cakep. I would sail across the world. Roll these